Ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, terima kasih. Yang bahagia, yang berhormat Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail, Pesuruhjaya PAS Melaka, Parlimen Jasin. Yang berhormat Tuan Haji Bakri Jamaluddin, Timbalan Pesuruhjaya PAS Melaka, Ahli Parlimen Tangga Batu. Ustaz Imran. Yang berhormat Datuk Jalani Khamis, Setiausaha Badan Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Okey, sekarang malam ni saya nak masuk gear 5 terus lah. Boleh, tuan-tuan? Okey, tadi ada polis, ada lagi polis, tuan-tuan, tak boleh. Tapi tak apalah, polis-polis pun kawan-kawan kita juga, tuan-tuan. Itu hari yang rampas telefon saya lagi, MC, tuan-tuan. Berapa kali nak rampas telefon saya ni? So, tapi tak apalah, saya asyik terpaksa membeli telefon baru aja. So kita nak cerita sikit, saya tak nak ambil masa panjang, 20 minit. Okey, tuan-tuan. So saya nak cerita dua perkara lah. Nombor satu, saya nak cerita pasal minyak diesel ni, tuan-tuan. Okey. Sekejap lagi kita cerita pasal pilihan raya. Nombor satu, saya nak cerita pasal diesel ni. Kerajaan hari ni kelang kabut, tuan-tuan. Dia koyak gabak. Betul tak, tuan-tuan? Saya tengok dia orang ni, seluruh jentera komunikasi PH, AMDA, kerajaan ni duk serang saya, tuan-tuan, macam saya ni ketua pembangkang. Betul? Padahal saya ni parti tak ada. Tuan-tuan, dia pergi fitnah kita. Dia kata kita fitnah dia pula. Padahal dia fitnah kita, fitnah dia, tuan-tuan. Sebab itu saya nak saman mereka ni, tuan-tuan. Dan saya dah janji, ni saya ulang, tuan-tuan. Saya janji, saya nak saman mereka ni 40 juta. Saya nak saman mereka 40 juta. Bila saya dapat duit 40 juta ini, saya nak infakkan kepada PAS. Ini saya janji. Bila kita dapat duit, so kita lawan dia balik. Betul, tuan-tuan? Baru dia ada akal sikit, betul? Ini mereka ni, mereka tak cukup. Okay, nanti kita up lagi. 40 juta, 40 kawasan, okey kot, Datuk Seri, Boleh. Okey. Apa tu? Tuan-tuan, Anwar Ibrahim semalam, dia cakap apa? Dia kata dengan kenaikan harga diesel ni, dia kata hanya 15% saja rakyat terkesan, dia kata, tuan-tuan. Kita percaya ke tak? Macam mana dulu dia pergi berceramah. Dia yang cakap pada kita, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, teori ekonomi mana yang cakap kalau harga minyak naik, harga barang tak naik? Betul tak? Siapa yang cakap tu? Dia lah. Harga minyak turun kan. Hari ni menang dan sebagainya. Anwar Ibrahim yang cakap. Sekarang apa benda jadi, tuan-tuan? Dia kata 15% saja terkesan. Macam mana pula 15% terkesan? Bila 15% ini kena bayar macam-macam, tuan-tuan. Habisnya kos barang turun ke naik, tuan-tuan? Siapa yang bayar? Kita lah bayar. Lepas itu dia cakap macam-macam lah. Lepas itu pasal isu yang minyak pergi ke Filipina. Yang dia tuduh kita macam-macam ni, tuan-tuan. Saya tanya soalan, minyak ni daripada pemproses mana? Daripada penapis mana? Lepas tu dia fitnah saya, dia kata ni budak-budak dia ni. Dia kata Isyam Jalil cakap minyak ni daripada Petronas, minyak daripada kerajaan. Ada ke kita cakap macam tu, tuan-tuan? Tak ada. Yang katanya mereka. Lepas itu kita asak mereka, tuan-tuan. Last malam baru Anwar Ibrahim mengaku. Semalam Anwar Ibrahim mengaku minyak ini datang daripada penapis atau diproses di mana, tuan-tuan? Pengerang. Pengerang ni kat mana, tuan-tuan? Johor tu dekat mana? Malaysia. Bila diproses di Malaysia, maksudnya minyak diesel tu minyak mana, tuan-tuan? Minyak Malaysia lah. So apa benda yang dia cakap ni, betul tak? Sebelum tu budak-budak dia cakap
Minyak tu singgah sekejap adalah, betul tak? Transit ajalah, tukar kapal ajalah. Macam mana ni? Sekarang dia sendiri terpaksa mengaku sebab kerajaan Filipina keluarkan sijil asal minyak tu daripada mana, tuan-tuan? Malaysia. Itu pasal saya nak cakap pada Noah. Apa benda yang dia cakap ni? Lepas tu dia cakap apa? Dia kata, kita tak boleh buat apalah, sebab kontrak ni dah sign 2 tahun, dia kata, oleh Vitol. Kena hantar pergi Filipina. Saya cakap, negara lain pakai alasan perang, tapi negara lain di Timur Tengah pun pakai apa? Dia kata, ini keadaan yang emergency, tak boleh dielakkan. Dalam undang-undang dia panggil kecemasan, ataupun siapa peguam tahulah, force majeure. Biasa kalau tak ada krisis, tak apalah, kita hantarlah minyak kita ni. Ini bila ada krisis, kita pula ni yang ada dekat stesen minyak ni, bila kita ambil diesel ini, keluar angin pula dah, betul tak? Lepas itu orang tanya menteri dia sendiri, apa jadi ni? Menteri dia sendiri kata tak ada stok lah pasal tu keluar angin, betul tak? Ini pula kita dengar cerita minyak kita pergi hantar pada orang lain pula. Apa cerita ni, betul tak, tuan-tuan? Ini yang menjadi masalah. Patut lepas tu bila kita tanya menteri dia kata minyak kita hanya tahan sampai bulan Jun aja. Sebulan 2 bulan. Lepas itu tak boleh jamin. Tapi kalau awak tak boleh jamin minyak kita ni lepas Jun ni, buat apa kejadah kita pergi hantar negara orang, betul? Dan kita yang bagi kelulusan. Anwar Ibrahim mengaku, dia kata Vitol dapat kelulusan, ya awak pergi bagi kelulusan buat apa, betul? Tapi kalau lepas Jun kita tak cukup, macam mana? Rakyat kita pula tak cukup minyak, kita dah hantar. Ini yang menjadi tak masuk akal. Tanya menteri dia. Menteri dia kata apa? Saifuddin Nasution. Dengar, tuan-tuan? Saifuddin Nasution. Pokar. Saya tak tahu pokar tu maksud apa, bang. Pokar tu apa dia? Pokar saya pun tak tahu. Saifuddin lah. Dia kata macam ni. Dia kata kita boleh jamin sampai bulan Jun je. Tunggulah, dia kata. Pain is coming, dia kata. Kesengsaraan akan tiba. Tuan tak pernah dengar tak? Mana-mana pemimpin di dunia bila ada krisis cakap macam tu pada kita. Buat apa dia jadi mimpin, betul tak? Patutnya time crisis kita bagi assurance kepada rakyat. Kita kata tak apalah, kita akan uruskan, kita crisis management ini. Ini di awal-awal dia kata hadaplah. Ini kesengsaraan akan tiba. Apa guna kita bayar gaji dia, betul tak? Tak guna. Masa dalam COVID dulu pun, masa Perikatan Nasional Pemerintah, ingat tak? Ada kita cakap macam tu. Kalau kita mentaliti macam tu masa zaman COVID, katakanlah dia ni jadi menteri, apa jadi, tuan-tuan? Mungkin bangkali dia cakap apa? Alah, virus nak datang ni, terima je lah, mati-matilah. Macam tu. Betul. Ini perangai dia ni. Tak boleh buat apa. Dia suruh kita hadap. Tak ada function. Betul tak? Tak ada function. Padahal, tuan-tuan, krisis ini kalau nak dibandingkan dengan krisis-krisis sebelum ni, krisis sebelum ni lagi teruk, betul? Krisis COVID lagi teruk. 2008 harga minyak naik sampai 147 US dollar per barrel, betul tak? Kita tak ada naik, ada kita naik harga diesel sampai macam ni, sampai RM6, ada tak? Tak ada. Lepas tu krisis apa lagi? 97-98 lagi teruk krisis, kita di attack, mata wang kita jatuh, teruk ekonomi, orang semua banyak hilang kerja. Ada kita buat macam ni? Tak ada. Tapi sebab itu saya tengok, saya rasa apa yang mereka buat ni, kerajaan pula seolah-olah mengambil kesempatan, betul? Tiba-tiba ada krisis di Timur Tengah, boom, minggu lepas RM6.7 diesel, kita asak lagi, turunlah jadi RM5 lebih. RM5 tu mahal ke tidak, tuan-tuan? Mahal juga. Tuan, saya cadang kepada dia, kita tak nak 75 sen turun. Kita nak sama rata diesel dengan Sabah Sarawak. Setuju tidak? Apasal tak sama rata? Kalau dia boleh bagi ke Sabah Sarawak, apasal tak boleh bagi pada kita? Kita nak sama rata di Sabah Sarawak, tuan-tuan. Sebab di Malaysia ni pun ada kawasan pedalaman, betul tak? Dia kata di Sabah Sarawak ada kawasan pedalaman, kita pun ada pedalaman juga. Bagilah bersasar, betul? Ada pula seorang tu pula kata, dekat Sabah Sarawak tak ada penyeludupan, dia kata. Kepala
Saya dah cakap, kepala ni dia tak ada penyeludupan. Dekat Sabah Sarawak lah banyak. Pada punya sempadan paling panjang sekali di mana tuan-tuan? Sabah Sarawak lah. Apa punya akal mereka ni? Saya nak cakap. Itu saya nak cakap. Apa benda punya hujah mereka ni? Itu tak ada, kita nak sama rata. Sebab di Malaysia, di Semenanjung ini pun kita tak boleh ada diskriminasi harga. Tuan-tuan, sana lain. Di Sabah Sarawak, kalau ada kawasan pedalaman, bagilah bantuan bersasar di situ, betul? Kenapa Sabah Sarawak pun ada kawasan bandar? Ada orang kaya Tokek Balak duduk di Kuching ke duduk di Kota Kinabalu, betul tak? Kenapa dia bayar diesel RM2 lebih, betul? Dia pakai kereta-kereta besar macam kita. Okeylah, di kawasan bandar ada di Semenanjung, tapi kita juga ada pedalaman di Kelantan, di Terengganu, di Gerik tu, di Nindu tu. Kenapa dia orang kena bayar RM5 lebih, betul tak? Bagi secara bersasar. Dan saya juga bincang dengan peguam-peguam berkenaan dengan adakah mengikut perlembagaan ini ada diskriminasi harga. Ada pendapat peguam kanan, tadi dia telefon saya, seorang Tan Sri peguam kanan. Dia kata kalau ikut undang-undang benda ini tidak mengikut perlembagaan. Dia kata macam mana pula dia orang bayar harga lain, kita bayar harga lain, ada diskriminasi. Ini kita akan lawan, tuan-tuan. Kita tak persoal kalau sahabat-sahabat kita di Sabah Sarawak nak dapat harga murah. Bagus untuk dia lah, betul tak? Good for them lah, Sabah Sarawak bagus. Tapi yang kita persoal, kenapa kita tak dapat? Betul tak? Kenapa kita kena bayar 2-3 kali ganda daripada sana? Betul? Kita di Melaka ni, tuan-tuan perempuan di Melaka ni, banyak diesel tak pakai? Tu pelancongan itu, bot-bot itu, banyak diesel tak pakai? Habis kalau nak bayar RM5 lebih macam mana? Ini saya kata pada Anwar Ibrahim, tak masuk akal dia buat macam ni. Dan kita ada solusi-solusi dia. Saya dah cakap, apakah solusi? Kalau kita dalam krisis, dalam gawat, jangan belanja lebih. Ini dia nak maintain belanja, tuan-tuan. Yang macam saya cakap itu, buat MRT 17 bilion dekat Pulau Pinang, buat Kota Madani 4 bilion, buat projek 2 bilion yang mafia korporat ni, saham-saham ni, betul? Apa kita ada? Kalau kita tak ada duit, ada krisis, kita kurang belanja dulu. 2 bilion mafia korporat tu punya tu, kalau kita tangguhkan projek itu, selesai dua perkara. Masalah mafia korporat yang berebut saham tu pun, dia orang mungkin tak berebut lagi sebab kita tangguh. Lepas itu tak payah, bila time krisis, time gawat, nak buat projek IT, baiki IC apa ke benda, betul tak? Kita tangguhlah dulu. Kalau rumah kita tengah terbakar, kita tak buat renovation kitchen, betul? Ini yang Anwar Ibrahim, apa yang dia nak buat ni, tuan-tuan. Sebab itu kita akan lawan lah. Saya akan lawan benda ini. Sebab Melaka ni PRU, saya ingat PRN dalam tahun ni, Ketua Menteri awak Rauf cakap, dia kata tahun ni juga, dia kata tahun ni. Sebab last kali masa kita berkempen di sini PRN tahun 2021 bulan November. So don automatik bubar adalah pada bulan November. So lepas itu saya ingat ada 60 hari 2 bulan macam itulah. So sama ada Disember atau bulan Januari. Tapi Rauf kata, Ketua Menteri awak kata tahun ni. So kita bersedia, tuan-tuan. DAP dah takut, dia nak minta darurat. Kita setuju kan, tuan-tuan? Setujulah. Bila takut minta darurat lah, saya ingat. Tak apa, kita akan bersedia lah berkenaan hal itu. Dan pada PRN dia bubar, saya tak tahu, mungkin bulan 10 ke apa. Dan sekarang kemarin Presiden Amdap Mantap Zahid Hamidi saya cakap je lah, betul tak? Betul, saya cakap je lah. Dia orang ni, tuan-tuan, Amdap ni, saya nak cerita pasal Amdap lah. Saya UMNO original, tuan-tuan. Saya bukan Amdap, saya UMNO original. Kebanyakan UMNO original pun tak sokong Amdap Mantap ni. Mereka sendiri mengaku 80% daripada UMNO original tak sokong Amdap ni, tuan-tuan. 80% dulu termasuk saya, tuan-tuan. Saya darah UMNO. Saya bukan Amdap Mantap. 80% dah hilang. Tuan-tuan, pada UMNO mereka tak sokong. Ini diakui sendiri oleh orang UMNO masa Perhimpunan Agung UMNO, tuan-tuan. Perhimpunan Agung UMNO mereka sendiri mengaku. Dia kata 80% daripada kaum UMNO tak lagi sokong UMNO.
Akak Umbi UMNO ada 3.5 juta daripada ahli. 80% saya ingat banyak lebih daripada itu. Berapa? 2.8 juta tuan-tuan. Dah tak sokong mereka lagi, tinggallah berapa ratus ribu tuan-tuan. Dan sebab itu juga sebelum kita pergi isu PRN tu, saya nak cakap semalam mereka umum dia kata ada beberapa pemimpin lah masuk. Lepas tu dia kata bekas-bekas UMNO ni ada 6,252 orang masuk tuan-tuan, balik pada UMNO. Saya ingat dia dah habis cari dah tuan-tuan, dah habis gengau dah ni, cari habis dah. Sebab itu berbulan-bulan kita tunggu, betul, berbulan-bulan nak tunggu dia 6. Dia kata nanti ada ramai 62 last 6,252. Saya nak tanya tuan-tuan rasa 6,252 ni banyak ke tidak? Tuan-tuan, saya bila dengar angka itu saya senyum. Sebab apa? UMNO ada 191 bahagian parlimen, 191 kawasan parlimen. Yang ada UMNO ada bahagian kawasan parlimen. So siapa yang pandai matematik, saya nak tuan-tuan buat kira-kira 6,252 bagi 191 berapa tuan-tuan? Tak, okey lah, 30. 30. So maksudnya setiap kawasan parlimen dia dah habis cari dah tuan-tuan. Yang dia boleh buat masuk berapa orang? 30 orang. Satu parlimen Tangga Batu ni berapa besar tuan-tuan? Berapa besar? Dia suruh jentera dia pergi carilah ni. Kau carilah juga. Kau tidak nanti kan Syam Dalil bising lagi. Dia cari berbulan-bulan. Last satu parlimen 30 orang. Kita lagi ramai. Tadi Datuk Seri kan berapa cawangan kita buka ni. Satu parlimen 30 orang. Itu pun tak tahulah terpaksa ke apa. Sebab mereka dah hilang tuan-tuan kepercayaan. Orang tak percaya lagi kepada mereka. Nak percaya macam mana dia AMDAP? Bila kita cakap AMDAP, mereka sensitif. Selalu salahkan saya. Ini Syam Jalil ni masuk Perhimpunan Agung UMNO, berucap orang suruh cerita pasal dasar, dia pergi cerita pasal saya. Ini Syam Jalil ni AMDAP dia kata. Dia pasal apa tuan-tuan? Dia panas telinga nak dengar. Koyak, tersakiti dia. Mengentan-gentan bila dengar AMDAP ni tuan-tuan. Kenapa? Biasanya bila orang mengentan, tersakiti sampai ke dalam, benda tu betul ke tak betul? Benda betul lah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Benda betul. Macam benda diesel ni juga. Mereka mengentan pasal apa? Benda betul ke tak betul? Benda betul lah kita cakap. Saya cakap macam tu, dia blame saya, dia salahkan saya pasal AMDAP ni. Dia kata ini Syam Jalil punya fantasi lah ni, pembangkang punya cerita lah ni. AMDAP mantap ni. Dia yang buat cerita pasal AMDAP mantap, seolah-olah benda ni tak betul. Mereka ni dalam sindrom penafian. Dia kata AMDAP tu tak betul, dia kata. Saya nak cakap pada orang AMDAP mantap ni, saya tak tanya mereka, yang mula-mula menjerit AMDAP mantap ni siapa tuan-tuan? Bukan saya. Jangan setuju dia. Bukan saya. Yang mula-mula menjerit AMDAP mantap ini adalah orang-orang AMDAP dengan Komeng, dengan DAP, DPRK air kuning. Webin tu kan. Yes. Saya bukan saya bang. Silap. Okey. Yang pertama menjerit AMDAP mantap, betul. Orang AMDAP dengan Komeng, bukannya aku. Tapi sekarang bila mereka tersakiti, dia blame kita pula dah. Ini nak pergi PRN ni bang. Zahid Hamidi, Presiden AMDAP, dia cakap apa? Dia nak buat buang bangsa, orang tak ada masuk. Yang masuk tu lah 30 orang satu parlimen tu. Orang tak nak masuk sebab apa? Dia bukan rumah bangsa, ni rumah bangsa dah. Betul? Apa pasal pula dia nak suruh orang Melayu masuk rumah dia sokong DAP? Dia ingat kita bodoh ke tuan-tuan? Itu rumah bangsa dah. Itu bukan rumah orang Melayu itu. Rumah Melayu siapa sekarang di tuan-tuan? Ialah Perikatan Nasional. Itu bangsa dah, rumah bangsa dah. Itu bukan rumah orang Melayu lagi tu. Itu dia nak suruh kita masuk, nak sokong dia pasal dia nak bersokong DAP dengan Ibrahim itu tuan-tuan. Sebab itu baru-baru ini bila orang tanya dia,
di PRN Melaka ni nak pergi Solo ke tidak? Dia cakap apa? Dia cakap ni double tongue ni tuan-tuan. Apa bahasa putih double tongue, lidah bercabang. Dia cakap kita nak menuju ke arah itu, tetapi kita nak pastikan tak ada pertindahan kursi. Itu Solo ke? Betul ke tidak tuan-tuan? Itu bukan Solo. Itu Solo olok-olok, betul? Itu Solo macam di Sabah tuan-tuan. Sabah dia Solo olok-olok, dia menang ke melingkup tuan-tuan? Melingkup. Rakyat tak percaya Solo olok-olok ni. Dia pergi bawa bendera Barisan Nasional, tapi dia dah gunting kursi siap-siap dengan PH dengan DAP, betul tak? Kalau orang Sabah pun tak percaya, orang Melaka percaya ke tidak? Tak percayalah. Solo olok-olok ni. Awal-awal dia nak gunting kursi dengan PH DAP, dia kata dia nak pergi Solo, masuk Mabang Sadap. Habis kalau dia menang, dia bentuk kerajaan dengan siapa? Dengan dia orang lah balik. Ini trik kita tak percaya tuan-tuan. Ini Solo olok-olok. Nak pergi itu hari kata tak nak pertindahan. Nah, itu hari masa kita bertanding itu di Melaka, saya membantu kempen dia. Masa itu kempen Barisan Nasional UMNO original tuan-tuan, bukan AMDAP. Kali ni dah lain. Kali ni kita undi Barisan Nasional, dapat apa tuan-tuan? Dapat DAP. Buy one free one tuan-tuan. Undi Barisan Nasional dapat PHDP, buy one free one. Undi Zahid Hamidi dapat Anwar dengan DAP. 3 in 1. Dah lah buy one free one, 3 in 1. Undi Zahid, undi BN dapat Zahid, dapat Anwar, dapat DAP. 3 serangkai tuan-tuan. 3 in 1 ni jangan minum selalu tuan-tuan. Kena kencing manis. 3 in 1 ni banyak gula, kencing manis. Tapi kalau kita undi mereka, bukan sekadar dapat kencing manis, kena kencing je lah kita, betul tak? Jangan. Di Melaka ini bukan macam dulu. Kalau mereka pergi Solo, ini Solo olok-olok tuan-tuan. Tak boleh. Kita tak boleh bagi pada mereka kali ni tuan-tuan. Sebab mereka akan bagi hujah macam ni. Dia kata itu masalah nasional itu. Diesel pun tak ada kena-mengena dengan Melaka. Melaka ni kita undi lah Barisan Nasional, kita pergi Solo. Tak, itu tipu pada saya. Nombor satu, kalau kita undi mereka, orang-orang UMNO, kalau undi AMDAP ni lagi, akan kuat lagi AMDAP mantap ni. Akan mantap dah lagi AMDAP ni. Akan mantap dah lagi Zahid ni tuan-tuan. Saya cakap pada orang UMNO original, kalau kita nak baiki semula UMNO, kita kena kalahkan AMDAP ini. Kita kena halau mereka, humban mereka keluar daripada UMNO, barulah kita boleh baiki semula UMNO. Betul tuan-tuan? Jangan bagi mereka menang. Dan di Melaka ini, isu utama yang paling terkesan orang Melaka dengan isu nasional, betul? Melaka ni dekat aja dengan Kuala Lumpur. Dia ni tengah-tengah. Sebelah Negeri Sembilan, lepas tu dengan Johor, dekat dengan KL. Kalau Kerajaan Persekutuan buat satu dasar berkenaan dengan diesel, kita yang terkena, betul? So sebab itu, kalau kita tak puas hati dengan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri pun kita kena tukar dulu tuan-tuan. Dan saya nak cakap pada orang-orang UMNO juga, di sini nanti kita akan lawan UMNO. Dia kata nak pergi Solo olok-olok, nak gunting kursi. Dulu dia menang 21, ada 8 kursi aja yang dia tak menang. Habis dia nak bagi kursi kepada DAP berapa? DAP tu hari menang 4 kursi, betul tak? 3 atau 4 kursi macam itulah. Lepas tu, 5. So DAP menang 3 tak salah saya. So nak bagi DAP 3. Lepas tu Amanah nak bagi 1. Mesti orang menang dengan PKR tak puas hati. Tak puas hati. Itu biar dia orang tuan-tuan. Cuma saya nak cakap macam inilah. Kalau sekiranya kita bagi peluang lagi pada mereka, maka AMDAP mantap akan lebih kuat lah. Kepada siapa-siapa dulu, macam saya dulu bantu kempen mereka, saya tak risau strategi mereka tuan-tuan. Sebab saya tahu strategi mereka. Strategi pilihan raya mereka, modus operandi mereka saya tahu. Itu nanti kita bincang sama-sama. So saya, apa strategi mereka, kita tahu dah strategi dia macam mana. So strategi mereka di peringkat kepimpinan kita tahu, saya tahu. Saya ada dulu. Semua saya nak cakap pada orang-orang UMNO yang original ni lah. Yang dulu menyokong mereka, kali ni teragak-agak. Saya nak cakap kepada orang-orang UMNO original, kali ni jangan sokong AMDAP ini. Kalau kita sokong AMDAP ini lagi, Zahid Hamidi akan tetap jadi Presiden AMDAP. Dia tetap akan bekerja sama dengan Anwar Ibrahim dengan DAP. Kita tak akan boleh baiki UMNO.
Dan dulu saya ingat Tun Razak pernah cakap, dia berkali-kali saya cakap. Saya kata Tun Razak kata, kalau satu hari jadi apa-apa kepada UMNO, PAS akan menjadi tempat orang-orang Melayu berlindung, tuan-tuan. So kali ini kepada orang-orang UMNO di sini di Negeri Melaka, memang sesuatu telah jadi pada UMNO ni, tuan-tuan. UMNO sekarang bukan UMNO yang dulu. UMNO sekarang dipimpin oleh AMDAP. Mereka bekerja sama dengan DAP dan Anwar Ibrahim. Kita kena tolak mereka-mereka ini, tuan-tuan. Dan pada masa ini kita kena sokong PAS untuk baiki semula parti Melayu ini. Takbir! Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah bagi peluang kepada UMNO memerintah negara ini 60 tahun. 60 tahun. Sampai mereka kalah pilihan raya dan mereka sesat jalan dan menjadi rosak jadi AMDAP macam sekarang. Tapi kali ini, tuan-tuan, inilah masanya kepada orang-orang Melayu bagi peluang kepada PAS pula untuk meneruskan perjuangan orang Melayu, tuan-tuan, dan untuk memerintah di negara ini, tuan-tuan. Kali ini kita bagi peluang kepada PAS untuk memimpin, dan kita buang ini politik wang, mafia korporat. Kita tolak semua benda-benda merepek ni, tuan-tuan. Kita tolak URA ni, tuan-tuan. Kita tolak mafia korporat. Kita tolak harga diesel melampau sampai macam ini, tuan-tuan. Kita tolak perkara-perkara yang merepek yang dibuat ini, yang memberi beban kepada rakyat, tuan-tuan. So sebab itu di sini kita ada beberapa bulan lagi. Mereka akan pakai duit, kita tahu. Mereka akan tabur duit. Tapi macam saya cakap, tuan-tuan, kalau mereka bagi duit, kita ambil ke tidak? Ambil, itu duit kita. Entah-entah dia bagi kita sikit, dia sakau je berapa banyak, tuan-tuan. So saya nak bagi trik sikit, tuan-tuan. Kalau dia bagi 100, tuan-tuan cakap apa? Minta 500. Tapi kalau dia bagi 500 pun, tuan-tuan, gula-gula lah. Dia akan cakap ini bantuan tunai kerajaan lah, apalah, package lah, apa kan. Dia tak nak cakap dia merasuah pengundi, tak boleh. Dia akan bagi package bantuan kerajaan kita pun tak tahulah, penambahan STR ke apa. Tapi kalau dia bagi, tuan-tuan kena ingat, itu duit kita itu. Itu bukan duit mereka. Walaupun kita ambil duit itu, tetapi undi bagi pada sebab kita tak nak ni, apa ni, mafia-mafia korporat. Ingat dulu di Kelantan. Di Kelantan, Tuan Guru Nik Aziz memerintah Kelantan. Apa Tuan Guru Nik Aziz? UMNO di Kelantan, tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun macam-macam cuba, betul tak? Macam-macam bagi, betul? Bagi itu, bagi ini, bagi kain pelikat, bagi itu, semua ambil. Tapi bila undi. So kali ini, tuan-tuan, kita sama-sama pada orang-orang Melayu terutamanya, kawasan bukan Melayu, kawasan Cina, kawasan India, kita bergantung pada orang Cina India lah, bukan Melayu. Tapi saya tengok orang Cina dengan orang India pun mengeluh sekarang ni. Saya nak tanya orang Cina dengan India di live ni, nak undi lagi tak PH Anwar Ibrahim dengan diesel macam ni? Dia orang pun tak mahu, tuan-tuan. So kita orang Melayu, kita jangan pecah, tuan-tuan. Kalau UMNO, AMDAP nak pecah undi, kita jangan terima mereka ini. Kalau kita nak repair UMNO, kita kena kalahkan mereka-mereka ini, tuan-tuan. Bagi peluang kepada PAS untuk memerintah negara ini, supaya kita buang politik wang, kita buang rasuah politik ni sebagainya, tuan-tuan, dan kita buang mafia korporat, kita buang tangan-tangan gaib yang di belakang ini, so kita boleh take care of rakyat dengan lebih baik. Dengan itu, tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. Takbir! Takbir! Terima kasih, tuan-tuan. Assalamualaikum.